Ni kereta ke apa Zul? Ni lah kereta. Ni lah kereta warna putih yang kita katakan tak ada protection betul? Betul. Cuba terangkan sikit apa masalah dia Zul. Masalah dia satu. Apa tu? Dia punya daki dah heavy. Ini tonyo pakai tangan tak boleh hilang Zul. Tak boleh hilang. Memang tak boleh hilang sebab dia tak ada protection waxing. Kalau ada protection waxing dia takkan jadi macam ni. Kereta ni kata owner dah sadai lama. Sadai lama. Kalau kita tengok tayar dia tengok. Oh tayar pun dah sampai dah pudar. Pakai plastik part dia semua. Plastik part pun dah pudar. Faham. Lepas tu semen pun mula-mula customer dia tak nak buat semen keliling. Dia nak buat semen depan je. Kita bincang-bincang. Nampak? Tengok semen dia. Watermark dia banyak kan keliling. So termasuk dengan side mirror lah. Betul, side mirror. Tengok kan. Warna putih biasa daki dia akan meleleh dekat bahagian bawah side mirror. Celah-celah handle door. Tengok lampu dia pun dia nak buat sekali. Dia nak restore balik lampu dia. Lampu apa? Dia nak polish lampu. Oh boleh juga. Boleh. Boleh settle. Boleh settle. Boleh settle. Baik. Kiri kanan kuning nampak. Untuk peranut dia pun boleh tahan ni daki-daki dia bang. So polishing ah. Polishing. KSR? Jamek KSR add on all glass polish Okay. dengan polish headlamp. Yang mana tak nak jadi macam ni, pergi tempat sekarang yang penting marem jeng.